Okay guys, ada sedikit berita terkini. Ada rakan-rakan kita dekat luar sana, ada sharekan satu perkara yang amat penting jugalah. Kalau korang tahu pasal e-Gumis ni kan, wang tak dituntut. Okay, selama ini kalau kita yang dah biasa dengan e-Gumis yang tahu, selok-belok proses untuk wang korang claim ataupun tak yang dituntut untuk korang claim balik tu, mungkin korang tahu dia menerusi website tertentu, akaunten negara dan sebagainya, e-Gumis lah pilih website. Tapi sekarang ni dia ada satu aplikasi, dan aplikasi ini mudahkan bagi korang yang nak orang kata arrangekan di korang yang mana mungkin ada di antara korang ada wang-wang yang tak pernah dituntut kan. Aku nak tunjuk kat korang sedikit gambaran sahaja dekat aplikasi tu. Korang boleh pergi tengok satu persatu. Aku tunjuk sekarang. Ini aku tunjuk aplikasi dia, e-Gumis JANM, dah macam e-Gumis Jahannam dah kan. Tapi kalau bila setelah korang dah kata install, nanti dia akan keluar paparan ini. Ini muka depan dia. Muka depan dia. Tapi aku nak kau tengok di bahagian ini. Carian wang tak dituntut. Kau klik kat sini. Lepas tu kau boleh letak IC korang kat sini. Nak tengok detail wang tak dituntut tu ada ke tak. Sebab kalau kita tengok kat sini kan, info penting kan. Sila masukkan nombor pengenalan untuk mencari wang tak dituntut. Hasil carian yang ditunjukkan di skrin ini adalah bilangan wang tidak dituntut yang dijumpai menggunakan nombor pengenalan yang dimasukkan. Sila daftar dan log masuk untuk maklumat terperinci ataupun menuntut wang tidak dituntut. Mungkin ada di antara korang yang mana ada ke korang boleh try je tengok. Masukkan IC korang, tengok nanti mungkin akan keluar detail macam ni lah. Aku tunjuk apa yang akan keluar nantilah setelah korang dah masukkan IC. Dia akan keluar macam ni. Bilangan wang tak dituntut dijumpai kosong. Ni sebab apa? Sebelum ni aku pernah buat video dan aku pernah tunjukkan cara bagaimana korang boleh tuntut wang korang menerusi website e-Gumis. Ini aku dah tuntut, so aku dah tak ada apa-apa lah yang mungkin ada tersimpan 1000 makna dekat platform-platform tertentu yang mana wang-wang itu yang tak pernah diketahui pun oleh korang sebagai rakyat Malaysia yang perlu korang tuntut. So waktu tu aku tuntut dalam 100 lebih lah ada. Itu pun daripada insurans yang mungkin aku dah tutup dan aku tak pernah claim ataupun aku tak pernah tuntut balik, dan adalah kat situ sedikit lah. Dan ada juga orang pernah dapat 2000. Tapi ini kena lihat secara mendalam sebab ada segelintir orang yang mungkin mempunyai wang yang tak dituntut tu ada dua nama ataupun perkongsian antara beberapa pihak. Itu yang menyebabkan proses itu mungkin menjadikan ia agak rumit. Kalau sekiranya lah kan, macam orang tua biasanya lah kan, kalau check IC dia, lepas tu wang tak dituntut itu mempunyai bilangan yang banyak, dan dia meliputi dalam syarikat perkongsian dan geng-geng dia yang mungkin ada di antara mereka ini yang telah mungkin meninggal dunia. Ini lagi macam merumitkan lagi keadaan untuk mereka ini nak sahkan lagi dan sebagainya lah. Tapi aku tak tahulah kalau sekarang ini bagaimana dia punya proses, adakah rumit ataupun tidak. So korang boleh usyar sahaja ataupun at least sedikit sebanyak info yang aku boleh sampaikan kepada korang ini boleh dapat manfaatnya. Dan boleh korang explore, mana tahu ada rakan-rakan kita kat luar sana yang tak ada duit sekarang ni kan. Tengok aku adalah RM50, aku adalah 200 lebih. Kita tak tahu guys, mungkin kita ada bank-bank yang tertentu yang kita pernah guna, lepas tu tiba-tiba dia dah terbeku. Lepas tu dah lama tak ada tuntut macam mana kan. Mungkin benda-benda ni semua akan kebaran kalian mungkin akan ada. So sebab itulah tak salah untuk korang usyar kan. Masuk IC korang, jangan risau, ini benda yang betul. Ini bukan scammer. Apa kata korang? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.